Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Datuk Haji Abdul Said bin Hussein, mantan pengarah pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Alhamdulillah, saya nak cerita sikit mengenai sekolah, latar belakang sekolah saya lah. Saya belajar di SK Wellesley, kemudian di SMK Westland di Georgetown. Dan kalau pelajar sekolah pada ketika itu membentuk budaya kepimpinan kurang sikit, tapi oleh kerana saya bermain hoki semasa di sekolah menengah, jadi adalah ciri-ciri kepimpinan itu membentuk, meresap dalam diri kita, dan kita apply untuk membentukkan pasukan hoki di sekolah, dan juga dalam aktiviti-aktiviti co-curriculum yang lain. Dan jelas bahawa mereka yang aktif dalam co-curriculum memang akan menampilkan ciri-ciri kepimpinan. Jadi itu memang membantu kita dalam menguruskan gaya kepimpinan kita sendirilah. Saya kalau nak sebut guru, ramai yang saya kenal semasa di sekolah rendah dan juga menengah, tetapi yang paling dominan ni ada dua orang insan. Yang pertama sekali apabila saya di tingkatan 6, Mr. Michael Ng Kok On. Semasa saya di Form 6, beliau mengajar sejarah dan juga pengajian am pada ketika itu. Memang gaya kepimpinan dia very democratic, very transformational, memang sentiasa ada inovasi-inovasi yang baru, dan benda tu memang terpahat dalam hati saya, gaya kepimpinan beliau, dan baik dengan semua student. Dan yang kedua adalah ayahanda saya di M4P apabila saya belajar sebagai guru pelatih di Maktab Perguruan Persekutuan Pulau Pinang, Cikgu Yahya bin Zakaria. Very nice chap. Jadi benda-benda ni kita lihat memang mengaruhi cara kepimpinan mereka dalam menguruskan guru pelatih, dalam menguruskan student Form 6. Memang ada pengaruh dia ke atas diri kita, dan tidak dilupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tu kita tak boleh nafikan bahawa oleh kerana kita sebagai orang Islam, Allah dah perintahkan ciri-ciri kepimpinan dan sebagainya, dan Rasulullah adalah ikutan kita. Saya melihat antara ciri satu kena mesra lah. Bagi saya, mungkin ada yang tak setuju, tak apa. Saya mesra dengan student. Sampai ke hari ini, student posting saya yang pertama di SJKC Padang Besar Utara ada dalam grup saya. Just imagine. Oleh kerana the love and care yang kita tunjuk pada anak-anak kita pada tahun 1989. Dan hari ini saya berkawan. When you love someone, you will not betray lah. Kita akan cuba berikan yang terbaik kepada orang yang kita sayang. Sama juga pada ahli keluarga kita. Oleh kerana kita sayang anak-anak kita, kita sentiasa fikir untuk berikan yang terbaik pada anak-anak kita, kan? Mak ayah kita pun sama. Oleh kerana kita sayang mak ayah kita, tok wan kita, nenek kita, kita nak buat yang terbaik kepada keluarga kita. Inilah menjadi trust saya apabila saya menguruskan sekolah di PPD ataupun di JPN. The love and care. Cuba permudahkan urusan pegawai-pegawai kita, cuba permudahkan urusan staff kita di JPN, PPD, di sekolah, and they will remember. Definitely, insyaAllah mereka akan ingat, kan? Tadi saya sentuh mengenai kemesraan, love and care. Dalam pada itu, setiap guru kita mempunyai idea, jangan kita pinggirkan idea mereka. Sebab itu saya kata demokratik itu penting. We have to listen to our teachers, our staff, dan kita pilih solution yang terbaik. Sama ada nak guna PDCA ke POLC ke POL, macam-macam kriteria kepimpinan tu ada, terpulang pada masing-masing, but choose the best, kan? Supaya risiko itu kurang. Dan saya nasihatkan rakan-rakan guru kerja sebagai ikhlas lah. Give everything for your children, for your organisasi. InsyaAllah kita berikan yang terbaik, kemudian berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala segala usaha kita ini mendatangkan kebaikan kepada anak-anak kita di sekolah, oleh kerana kita menerima gaji untuk tugas kita.
return of investment kita berikan pada Kementerian Pendidikan Malaysia, bahawa kerajaan bayar gaji kat saya 8,000, 10,000 memang berbaloi, because I have produced doctors, engineers, lawyers, architect, masscom students. I have produced student yang punyai character building itu, karomah insania. Anak-anak kita bila melangkah keluar dari sekolah, dia jumpa saja tukang kebun, Assalamualaikum pakcik, Alhamdulillah. Inilah sebenarnya jasmani, emosi, rohani, intelek yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Jangan cari kelemahan orang lain. Gajah di depan mata tak nampak, kuman di seberang sungai kita nampak. Pegang pada yang tu. Kemudian saya teringat pula, kita buat sesuatu, pastikan alang-alang menyeluk pekasam, biar sampai pangkal lengan. Genggam bara api, biar sampai jadi arang. Kena ingat, kita buat guru besar memberikan sebarang tugas, buat sehabis baik. Kemudian yang terkini ni, pendigitalan. Sekarang ini guru-guru tak boleh amalkan cara, gaya kepimpinan, gaya pengajaran yang lama. Dia kena berubah dah, kena transform daripada old methodology to new digital methodology. So benda-benda ni kita kena berfikir secara bersama lah. Saya mengambil kesempatan mengucapkan selamat Hari Guru, Guru Pemacu Reformasi Pendidikan.